Setiap ujian yang menimpa bukan tanda kebencian Allah, tetapi jalan menuju kemuliaan. Inilah kisah Nabi Yusuf, kisah tentang kesabaran, pengkhianatan, dan keindahan takdir Allah. Bahagian pertama, mimpi dan iri hati saudara. Sejak kecil, Nabi Yusuf dikurniakan wajah yang tampan dan hati yang bersih. Suatu malam, baginda bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Ayahnya, Nabi Yakub, menasihatkan agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudaranya, kerana baginda tahu iri hati boleh menimbulkan kebencian. Namun saudara-saudaranya sudah lama cemburu. Mereka merancang kejahatan melemparkan Yusuf ke dalam perigi, lalu pulang sambil berpura-pura sedih. Bahagian kedua, diuji dengan dugaan. Yusuf kemudian dijumpai oleh kafilah dagang dan dijual sebagai hamba di Mesir. Di sana, beliau dibesarkan di rumah seorang pembesar. Tetapi ujian datang, istri pembesar itu tertarik kepada Yusuf dan cuba menggoda. Yusuf menolak dengan berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya." Kerana fitnah itu, Yusuf dipenjara walaupun tidak bersalah. Namun, di dalam penjara, beliau tetap berdakwah dan membantu orang lain mentafsir mimpi. Bahagian ketiga, dari penjara ke istana. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus. Yusuf mentafsir mimpi itu dengan tepat. Akan datang 7 tahun subur, diikuti 7 tahun kemarau. Raja kagum dan membebaskannya. Yusuf diangkat menjadi menteri yang mengurus perbendaharaan negeri. Dari seorang hamba, baginda kini menjadi pemimpin mulia. Bahagian keempat, maaf dan keindahan takdir. Ketika kemarau melanda, saudara-saudaranya datang ke Mesir meminta bantuan. Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Namun, Yusuf tidak membalas dendam. Baginda berkata, "Pada hari ini tidak ada celaan bagi kamu. Semoga Allah mengampuni kamu." Air mata penyesalan mengalir dan keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Penutup dan pengajaran. Kisah Nabi Yusuf mengajar kita bahawa kesabaran dan keikhlasan akan membawa keindahan di hujung perjalanan. Dari perigi yang gelap, Allah angkat baginda ke singgasana yang tinggi. Maka, jangan pernah berputus asa kerana Allah sedang menulis kisah indah buat hamba yang sabar.